Alhamdulillah, sekarang kita di tajuk ke-7, muka surat 57, 58. Kita sekarang di muka surat 58. Kita akan buat uh, tamarin bab zoo. Zoo ni tuan-tuan yang mulia, dia boleh berada di banyak tempat. Tapi biasanya zoo ni menjadi sama ada di tempat mubtada, di tempat khabar, ataupun di tempat yang menjadi na'tun. Dia boleh lagi tempat-tempat lain, tapi yang biasanya yang ni, dua ni sahaja. Sama ada khabar ataupun na'tun. Jadi cuba kita tengok dalam contoh yang diberi. Okey, nombor sebelah, iqra'il misalain li zu. Thumma adkhil alif lam at-ta'rif ala al-ism al-mudhaf ila zu 'inda al-luzumi. Maksudnya dia kata, okey, jelas ke suara? Cuba jawab sikit, cuba bercakap. Sebab hari ni Ana guna, alhamdulillah, hari ni guna MacBook. First time ni guna MacBook ni. Lepas tu Ana tak guna whiteboard Microsoft, Ana guna whiteboard online. First time ni, jadi nak cuba sistem baru yang mana tak pernah lagi cuba sebelum ini. MacBook pun Ana tak guna. Ana dapat hadiah MacBook daripada tahun 2021. Tapi Ana tak pernah guna untuk kerja. Ana guna laptop lain. MacBook ni first time guna. Dan guna untuk mengajar juga. First time. Jadi kurang biasa lagi dengan dia punya sistem. Okey. Iqra'il misalain. Baca dua contoh. Contoh dalam kotak itu. Untuk zu. Zu ini boleh menjadi khabar dan boleh menjadi na'tun. Thumma adkhil alif lam at-ta'rif. Apa maksud alif lam ta'rif? Alif lam ta'rif ni alif lam untuk jadikan dia ma'rifah. Alif lam ta'rif ala al-ismil mudhafi ilaihi, ala al-ismil mudhafi ila zu 'inda al-luzum. Ketika wajib, ketika luzum ni wajib, ketika perlu, ketika mesti, lazima. Ketika luzum, ketika wajib, ketika mesti, kita kena letak alif lam. Kalau tak perlu, tak payah letak. Okey, tengok contoh yang diberi. Al-kitabu jadidun. Okey, al-kitabu jadidun. Sekarang dia nak jadikan jadidun itu, apa maksud dia kat sini? Dia bagi apa ni? Okey, dia letak al-kabiru. Dia letak al-kabiru ni sebagai na'tun. Dia letak al-kabiru sebagai na'tun, dan bila man'ud dia ada alif lam, maka na'tun dia pun wajib ada alif lam. Sebab itulah al-kitabul kabiru, ada alif lam, al-kabiru. Al-kitabul kabiru jadidun. Buku yang besar itu baru. Sama juga dengan zu. Zu pun boleh menjadi, selepas dia mudhaf ilaih itu, dia boleh menjadi na'tun juga. Contoh dia beri untuk menjadi khabar dulu mula. Al-qamisu zu jaybin wahidin. Okey, maksudnya baju itu berpoket satu, ataupun baju itu mempunyai satu poket. Ayat lengkap. Al-qamisu mubtada marfu' bidhammati, zu khabar. Zu khabar marfu'un bil wawi. Untuk zu dengan akhu, dengan abu, kalau dia marfu' kita i'rab dia marfu'un bil wawi. Okey, anak i'rab zu khabarun khabarun marfu'un bil wawi. Bil wawi. Ini special untuk perkataan zu. Okey, berapa perkataan dia? Ada semua 5. Kita panggil al-asma'ul khamsah. Zu, abu, akhu, hamu, dengan famu. Ataupun fu lah. Kita panggil fu. Okay, fu. Ini al-asma'ul khamsah, yang mana kalau dia marfu' bil waw, majrur bil ya, mansub bil ya, mansubun bil ya juga. Ini zu maksudnya ataupun mempunyai. Abu dah belajar, akhu dah belajar. Hamu adalah ipar. Ipar, kakak ipar, abang ipar, adik ipar, hamu. Fu ni mulut.
mulut. Kita biasa belajar dalam buku di sekolah famun, ataupun banyak tersalah orang cetakan banyak tulis famun. Itu salah, bukan famun. Sebenarnya famun ataupun fu. Dia fu ni sama dengan famun. Ini belajar, kita dah explain dah buku 1 baru ni. Dia sama dengan famun. Kalau dalam buku, banyak buku cetakan Melayu, dia banyak tulis famun. Salah, itu memang salah teruslah. Okey, jadi i'rab zu dalam ayat dalam kotak itu, al-qamisu mubtada'un marfu'un bidhammati, zu khabarun marfu'un bil wawi wa huwa mudhaf. Itu cara i'rab dia, dan dia adalah mudhaf. Jaybin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati, wahidin na'tun majrurun bil kasrati. Dia na'tun kepada jaybin. Terjemahan dia, baju itu mempunyai satu poket. Okey, sekarang kita nak jadikan zu jaybin wahidin itu sebagai na'tun. Boleh. Syaratnya kita kena memakrifahkan zu tu. Macam mana nak memakrifahkan zu? Zu ni mudhaf. Mudhaf, kita belajar buku 1, tidak boleh beralif lam. Maka kita tak boleh letak al-qamisu al-zu. Tak boleh letak alif lam dekat mudhaf. Jadi kita letak alif lam di mudhafun ilaih dia. Jadi al-qamisu zul jaybil wahidi jamilun. Terjemahannya, baju yang baju yang berpoket 1 cantik. Itu terjemahan yang betul, sebab na'tun kita terjemah dalam bentuk yang dalam bahasa Melayu. Baju yang berpoket 1 cantik. Sekarang macam mana nak i'rab zu? Okay, al-qamisu kita i'rab macam biasa, mubtada' marfu' bidhammati, zu na'tun marfu' bil wawi wa huwa mudhafun. Al-jaybi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati, al-wahidi majrurun na'tun majrurun bil kasrati, jamilun khabarun marfu' bil dhammati. Faham itu cara guna zu kalau kita nak na'tunkan zu kepada isim yang ma'rifah. Kita boleh jadikan zu juga tanpa alif lam. Okey, contoh Yap, Ana baru guna sistem baru ni. Okey. Okey. Kita boleh jadikan zu sebagai selepas dia nakirah sebagai na'tun juga. Contoh, haza qamisun zu jaybin. Wahidin. Okey. Hadza qamisun zu jaybin wahidin. Ini terjemah dia, hadza mubtada fi mahalli raf'in mabniyun ala sukuni. Sukun dia atas alif tu. Ada sukun sebenarnya atas ini. Okey. Qamisun khabar. Qamisun khabarun marfu'un bi dhammati. Zu na'tun marfu' bil wawi li'annahu min asma'il khamsati. Jaybin wa huwa mudhaf, zu ni wa huwa mudhaf, jaybin mudhafun ilaihi. Maksudnya zu selepas dia nakirah boleh jadi na'tun juga, boleh. Tapi syarat dia, man'u dia juga adalah nakirah. Man'u dia adalah nakirah. Dalam ayat yang dalam kotak ini dia menjadi ni dia kena beralif lam sebab man'u dia ada alif lam. Sebab objek yang disifatkan adalah beralif lam. Maka dia pun kena alif lam juga, tapi alif lam tidak boleh diletakkan pada zu sebab zu mubtada'. Sebab tu ana ulang banyak kali dalam kelas buku 1, ana ulang mubtada' haram beralif lam. Kecuali ada satu kes, tapi tak belajar lagi, buku 3 kita belajar. Untuk senang kita kata haram dulu. Haram
Mubtada ada alif lam. Itu kena buat nota betul-betul, kena buat. Mubtada tidak boleh beralif lam dan mubtada tidak boleh silap, bukan mubtada, mudhaf, sorry. Sorry aku silap. Mudhaf tidak boleh beralif lam, mudhaf tidak boleh bertanwin. Okay. Itu nota yang paling penting, diulang-ulang banyak kali pada buku 1. Okey. Okay, kita baca tamarin yang diberi. Ada Ustaz, soalan? Ya. boleh terangkan sekali lagi dalam ayat Haza Komisun Zu Jaibin Wahidin tu apa ni? Zu kat sini dia sebagai apa? Sebagai naktun. Natun. Ha. Natun, okey. Dia anak kena tulis balik. Komisin Zu Jaibin. Anda buat Jaibin saja supaya mudah nak. Zu Jaibin. Okey, hadza ni mubtada. Ini mubtada. Ini khabar. Khabar. Dan khabar biasanya nakirah. Sebab tu dia komisun. Dan zu ini adalah naktun kepada khabar. Dia naktun kepada khabar. I'rab dia zu naktun marfu'un bil wawi. Wa huwa mudhaf. Jaibin mudhafun ilaihi. Okey. Jadi oleh kerana dia naktun kepada benda yang nakirah, maka alif lam tidak diperlukan pada mudhaf ilaih dia. Tetapi dalam ayat sebelah ni, dalam ayat dalam kotak ni, dia tak pandai nak besarkan secara fokus, tak boleh. Anda kena tarik, tak apalah. Okey, dalam ayat ni zu ni dia naktun kepada mubtada, dan mubtada ada alif lam. Maka mudhaf ilaih dia mesti beralif lam juga. Mudhaf ilaih dia pun mesti beralif lam. Jadi besar. Sorry, tak biasa lagi. Ni sistem baru Ana baru guna. Okey. Zu silap. Nak. Alif lam ni dia ikut siapa? Dia ikut al-qamisu ni. Sebab ada alif lam, maka beralif lam lah juga dia. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, nombor 1. Ini disuruh buat latihan. Ada beberapa naktun dia tak letak alif lam, ada letak alif lam, jadi kita kena betulkan. Ketika benda tu wajib letak alif lam, kita letak. Indi kitabun zu ghilafin jamilin. Okey, ni betul ke salah ayat dia? Cuba kita terjemah. Saya ada buku yang berkulit cantik. Okey, sekarang kitabun dia adalah, i'rab kitabun ni adalah i'rab mubtada. Sebab indi ni zaraf. Bila zaraf duduk depan mesti jadi khabar. Mesti jadi khabar terus. Jadi ini khabar. Khabar apa? Khabar zarfun. Kitabun mubtada. Mubtada marfu'un bidhammati, dan dia tidak ada alif lam sebab dia mubtada yang duduk belakang. Zu adalah naktun. Naktun kepada benda yang nakirah, maka ghilafin selepas dia tidak perlu ada alif lam. Jadi ayat ni betul. Tidak perlu ditambah alif lam. Indi kitabun zu ghilafin jamilin. Saya ada satu buku yang berkulit cantik. Zu ghilafin jamilin. Jadi jamilin ni dia naktun kepada ghilafin. Dia bukan naktun kepada kitabun. Dia bukan naktun kepada kitabun. Okey, seterusnya. Nombor 2, ainal kitabu zu ghilafin jamilin. Okey, ini salah. Kita kena letak alif lam dekat al-ghilaf sebab dia naktun kepada al-kitabu. Dia naktun kepada al-kitabu, ada alif lam. Okey, ainal kitabu zul ghilafil jamili. Ada alif lam. Ada alif lam. Ainal kitabu zul ghilafil jamili. Terjemahan dia, di manakah buku yang berkulit cantik? Buku itu yang berkulit cantik, buku yang kita dah bincang sebelum ni. Dia spesifik buku, dia alif lam tu ma'rifah maksudnya. Nombor 3, zalikal fallahu zu malin qalilin. Okey, di sini betul ke ayat dia? Tak, nombor 2 tu Nombor 2. Al-Jamilu ke Al-Jamili. Jamilu, bukan Jamilun sebab Bukan. Sebab gini,
buku yang berkulit cantik. Cantik itu kembali Oh, kepada ghilaf, kepada kulit. okey, kulit. Ha. Okey, dia jadi nak tun kepada, bukan nak tun kepada gilaf. Naktun kepada Gilaf, ghilafin, gilaf. ghilafi, al-ghilafi. Naktun kepada al-ghilafi. Ainal kitabu zul ghilafil jamili. Di manakah buku yang berkulit cantik? Hmm. Okey, ada kekeliruan lain? Tanya terus sekarang. Al-gilafi nak tun kepada al-kitabu. Bukan dia naktun tu. Okey, sebab dia mudhaf ilah, sebenarnya zul ghilafi ni kita kena kurung dia. Kita kurung dia, dia baru jadi naktun kepada al-kitab. Okey, Zul Ha, zul gilafi nak ghilafi. tun kepada al-kitabi. Ha, ha. Zul, Al-jamili zu kepada ghilafi. Zul Al-ghilaf. mudhaf, gilafi mudhaf ilaih. Ha, ha. Okey, sebenarnya sebab zu ni, sebab dia sentiasa jadi mudhaf, kita tak boleh nak kata zu tu sebagai naktun sebiji seorang-seorang. Tak. Sebab memang zu ni tak datang seorang-seorang. Kita tak boleh Okey. kata Muhammadun zu. Tak boleh. Salah. Tidak ada dalam bahasa Arab perkataan zu duduk seorang-seorang tanpa ada mudhaf ilaih selepas dia. Jadi dia special sikit, tetapi i'rab dia pada zu. I'rab dia pada zu. Contohnya anak i'rab tadi, zu tadi dalam ayat ainal kitabu zu tu naktun. Naktun marfu' bil dhammah bil wawi wa huwa mudhaf. Kita kena sebut wa huwa mudhaf, al-ghilafi mudhaf ilaih. Walaupun dia tu dah jadi naktun tapi dia tidak bermakna lagi zu tu. Zu sebiji tak bermakna. Tak boleh kata ainal kitabu zu, tak boleh. Sebab walaupun dia naktun tapi dia tidak boleh berdiri sendiri tanpa mudhafun ilaih. Dia kena ada mudhaf ilaih. Soalan lain? Okey, nombor 3. Zalikal fallahu zu malin qalilin. Okey, cuba check dia perlukan alif lam ke tak? Nak tanya siapa Kita kena tanya soalan lah. Baru ada dua komunikasi. Perlu. Dua-dua kena ada. Sekejap kita tanya dulu. Nak tanya dia lah dia. Dia sila jawab. Dia perlukan, ya anak tak tahu pula nak buka. Dia perlukan alif lam ke tidak? Dia jawab sekarang. Perlu. Perlu. Cuba terjemah sekarang tanpa ada alif lam. Cuba terjemah. Ni terjemah ayat tanpa alif lam dulu. Itu Tak dengar. Ada sebut ke? Ada jawab ke? tak tahulah. Tak tahu pula. Okey, Aisyah, cuba terjemah dulu ayat nombor 3 ni. Cuba terjemah. Ayat nombor 3. Terjemah dulu. Itu Patutnya tak ada dah itu kat depan. Banyak kali dah kita terjemah dalam kelas buku 1 dulu. Kalau ada alif lam lepas dia kan kita tak terjemah itu dulu. Oh, Terjemah sekarang. Ayat ni mudah. petani. Sekarang sudah. Terlupa dah Al-Falah. Al-Falah terlupa, banyak kali jumpa. Al-Falah petani. Betul lah petani. Apa tu? Petani Terjemah. itu. Petani itu, bukannya itu petani. Banyak kali dah bagi tahu kalau selepas isim isyarah ada alif lam, kita tak terjemah isim isyarah dulu. Kita terjemah objek tu dulu. Jadi di sini petani itu Qalil. Sudah. Tak boleh dah tu, tak tahu dah tu. Okey, Fina. Terjemah Fina. Orang lain tunggu kena tanya orang lain. Petani itu
Petani itu Sudah. uh, Macam mana ni? Ini semua perkataan dah ulang, Ana rasa dah 174 kali dah. Jumpa perkataan zu, mal, len, qalilin ni banyak kali dah jumpa. Bukannya kali pertama, bukan hari ni ni. Dah lebih 100 kali lah jumpa. Terjemah sekarang, Fina. Selama ni, zu itu zu kan banyak kali dah. Tadi dah terjemah dah zu tadi. Baru je. Kita dalam tajuk zu lagi ni. uh, petani itu ada Siapa boleh menaik juga ni? Ana baru tahu ni boleh menaik juga orang lain pun. Siapa yang... Sabar, sabar. Oh, boleh Ana baru tahu ni. Sebab Ana guna whiteboard daripada online. Dulu kita guna whiteboard Microsoft, seorang je boleh menaik. Oh, boleh rupanya. Baru tahu. Fina. petani itu ada Sedihnya lah. Bukan perkataan susah pun ni. Sedih tahu. Kita dah belajar setahun lebih. Tiba-tiba perkataan maling pun tak tahu. Qalilin pun tak tahu. Ni kira agak sedih lah. Jadi Fina, dia dengan Aisyah ni kena buat wajibat full. Orang lain buat wajibat page by page je. Kena buat wajibat full, hantar ikut WhatsApp 3 orang tu. Okay, kita tanya orang lain pula. Ni masalah tak menulis lah ni. Dia akan jadi gini lah, jadi lupa. Jadi kita tengok orang lain. Rafi. Rafi, tiba terjemah Rafi. Petani itu memiliki harta yang sedikit. Jadi betul ke tak ayat ini? Perlu Tak alif lam ke tidak? perlu sebab dia punya mubtada ada alif lam. Jadi dia adalah naktun kepada mubtada. Zu malin naktun kepada al-falah. Okey, mana zul mali lah maksudnya. Zul mali. Okey, ini jadi masalah nak terjemah kalau kita letak alif lam. Kalau kita letak alif lam, kita akan terjemah petani itu yang, jadi ada yang. Kalau jadi naktun, petani itu yang mempunyai harta yang sikit. Jadi tidak ada khabar kalau kita letak alif lam dekat al-mali al-qalili ni. Kalau kita alif lam kat sini, alif lam kat sini, dia akan jadi tak ada khabar. Petani itu yang berharta sikit. Apa? Ayat tak lengkap. Jadi salah. Jadi dia bukan naktun kepada al-falah. Dia adalah khabar. Bila khabar, dia nakirah. Jadi zalikal fallahu zu malin qalilin, betul. Ini terjemah dia, petani itu mempunyai harta yang sikit. Jadi dia tanpa alif lam sebab dia khabar. Khabar biasanya nakirah. Buat nota. Khabar biasanya nakirah. Okey. Malin harta dia Fina Aisyah. Untuk dia Fina Aisyah buat full wajibat tajuk 2. Hantar lusa. Tak boleh bagi alasan exam ke apa ke, tak ada dah. Exam dah habis dah semua. Hantar lusa hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis. Hari Khamis. Okey. Nombor 4. Zalikal fallahu zu malin qalilin yahudiyun. Okey, sekarang kita betul kena letak alif lam sebab terjemah dia macam ni. Petani itu yang, ini jadi ada yang berharta sikit adalah Yahudi. Yahudi ni nak khabar. Yahudiyun ni jadi khabar. Jadi barulah betul zalikal fallahu zul mali al-qalili zu malil qalili yahudiyun. Terjemahan dia, petani itu yang berharta sikit adalah Yahudi. Ini ada yang. Bila ada yang, yes, kenalah naktun dekat dia. Okay, ini kena letak alif lam. Okey, seterusnya.
Nombor 5, hadzal fata zu sya'rin tawilin. Okey, anda ingat ke benda ni mudah tau. Jadi bila tanya ramai jawab salah ni agak terkejut sikit. Jadi anda kena tanya soalan kat semua orang lah. Siti, siapa Siti Siti siapa? Nama Zoom dia Siti. Siti apa ni? Siti Mariam ke? Cuba jawab. Siapa ni Siti? Siti Zakiah. Oh, Siti Zakiah. Okey, Siti Zakiah. Cuba bagi tahu yang tadi ada alif lam ke tidak ada alif lam. Untuk nombor 5. Apa jawapan dia? Cuba ginilah dulu, terjemah dululah. Terjemah dulu sebelum tengok jawapan. Sebab jawapan bergantung kepada terjemahan. Kalau kita faham terjemahan, kita akan tahu jawapan dia ada alif lam ke tidak ada alif lam. Sekarang terjemah dulu. Nombor 5. Siti. Tarjimi ila lughatina al-malayuwiyyati. Tak dengar pula jawapan. Pemuda itu Hmm. ada rambut yang panjang. Ada rambut yang panjang. Okey. Lengkap betul tak ayat macam tu, terjemah macam tu? Betul kot. Betul. Okey, betul. Dia tak ada kod, dia tak ada kod, dia betul. Betul. Okey, jadi betul, maka dia adalah betul, tidak perlu alif lam. Kalau letak alif lam dia akan jadi salah. Jadi kalau kita letak alif lam, hadzal fata dzus sya'ri tawili, dia akan jadi pemuda itu yang. Jadi yang lah. Kalau jadi naktun, dia akan jadi ada yang. Ingat naktun tester dia yang. Ya, tak boleh tulis pula. Tester dia adalah yang. Anda tekan dah P. Yang. Jadi hadzal fata kita letak jadikan dia na'tun. Bila jadi na'tun asy-sya'ri jadi ada alif lam. Pemuda ini kalau hadza, pemuda ini yang berambut pendek, ayat tadi tak lengkap. Jadi ayat ini tanpa alif lam. Jadi adalah khabar. Zu sya'rin tawilin adalah khabar kepada hadza. Al-fata ni badal. Al-fata adalah badal. Jadi ini betul tanpa perlu alif lam. Okey, nombor 5, hadzal fata zu sya'rin tawilin talibun min Afghanistan. Sekarang yes, dia ada khabar lain. Maka kalau ada khabar lain, zu sya'ri mesti jadi na'tun. Oleh kerana man'u dia ada alif lam, ni ada alif lam ni, maka asy-sya'ri pun ada alif lam. Hadzal fata zu sya'ri tawili talibun min Afghanistan. Terjemahan dia, pemuda ini yang berambut panjang pelajar dari Afghanistan. Adalah pelajar dari Afghanistan. Okey. Seterusnya, yang nombor 2 tadi tu dia ada alif lam kan? Ghilafin jamilin kan? Al-Ghilafi Al-Jamili. Al-Ghilafi Al-Jamili. Apa beza dengan nombor 5 tadi? Nombor 5. Yang tu tak ada alif lam dua-dua kan? Okey, nombor 5 tidak ada. Yang sebab kita Gini. Cuba kita terjemah dulu. Kalau kita terjemah aina al-kitabu zu ghilafin jamilin. Kalau kita terjemah di manakah buku itu mempunyai, kita ada yang, jadi tak ada yang. Buku itu mempunyai kulit yang cantik. Betul tak terjemah macam tu? Di manakah buku itu mempunyai buku yang cantik? Jadi memang tak betul. Terjemah pun jadi tak betul. Sebab tak ada yang. Jadi kalau kita letak yang, di manakah buku yang mempunyai kulit yang cantik? Nampak jelas bahawasanya adalah Zul Ghilafi ni adalah naktun kepada Al-Kitabu. Dia naktun kepada Al-Kitabu. Okey, untuk nombor 5, hadzal fata zu sya'rin tawilin. Sekarang nombor 5 ni kalau kita terjemahan dia, pemuda ini mempunyai rambut yang panjang. Kita tak letak yang. Kalau nombor 5 letak yang,
pemuda ini yang berambut panjang, ayat tak lengkap. Pemuda ini yang berambut panjang, jadi dot, tak ada khabar. Dia memerlukan khabar lain. Kalau letak alif lam menjadi na'tun kepada al-fatah, kita kena datangkan khabar. Jadi nombor 5 ni contoh dia bagi khabar lain. Ni khabar lain, ni lah. Talibun ni. Talibun ni sebagai khabar. Okey, soalan lain? Ustaz, nombor 2 tu dia tak jadi khabar sebab dia soalan dah. Sebab dia soalan, lepas tu sebab memang dia na'tun. Dia natun lah. Dalam soalan, mana boleh ada mubtada khabar dalam soalan? Boleh tak kita tanya macam ni? Di manakah buku itu cantik? Tak boleh. Di manakah buku itu cantik? Tak boleh. Itu jadi mubtada khabar. Dia kena di manakah buku yang cantik? Baru betul. Di manakah buku yang cantik? Baru betul. Mana-mana soalan tidak ada mubtada khabar. Selepas memang ada, kalau dari segi i'rabnya adalah mubtada khabar, tapi khabarnya adalah aina tu. Tapi tak apa, kita tak boleh buat ayat penyata. Ni bukan mubtada khabar. Kita tak boleh buat ayat penyata dalam ayat soal. Ayat soal bukan ayat penyata. Tak boleh kita kata di manakah buku itu adalah cantik. Salah. Buku itu cantik itu mubtada khabar. Jadi salah dalam ayat soalan, dalam ayat tanya. Jadi di manakah buku yang cantik? Buku yang berkulit cantik. Anda ingat ke benda ni dah settle lah. Tajuk buku 1 dulu. Mubtada khabar masih keliru rupanya. Tapi tak apa, kita akan ulang banyak kali. Hari ni pun agak terkejut. Dah lah mubtada khabar tidak mahir. Na'tu pun tidak mahir. Tiba-tiba terjemahan pun, perkataan yang banyak kali jumpa pun tak mahir. Dah lah yang tak mahir tu budak-budak sekolah lagi. Budak-budak muda. Kalau orang-orang tua ni mungkin tak ingat, lupa. Otak RAM dah rendah. Ni budak-budak yang tak 3 orang tadi, Aisyah, Dia, Fina ni satu geng, satu sekolah lagi. Sepatutnya perkataan mufradat ni mudah nak melekat di otak sepatutnya lah. Jadi mungkin sebab dia orang tak buat wajibat, maka alang-alang dah cuti sekolah, dah exam dah pun semua orang 3 tu. Jadi wajib buatlah. Soalan lain? Ada apa-apa? Siapa cakap tadi? Mumarasah. Okey, soalan seterusnya. Ada? Okey. Cara i'rab nombor 5 ni. Hadzal fata dzu sya'ri tawili talibun min Afghanistan. Hadza mubtada fi mahalli raf'in mabniyun 'ala as-sukuni. Al-fata badal. Al-fata badal marfu' juga. Dia marfu' 'alal alif al-muqaddarah. Dia marfu' di atas ada tanda rafu' dia, ada tanda dhammah dia di atas alif muqaddarah. Ini panjang sikit i'rab dia sebab dia ada special ni. Dia ada huruf alif sebenarnya last dia ni. Sini al-fata tu alif kecil nama dia, alif maqsurah. Itu tak apa. Buku 3 kita akan belajar. Ini bukannya i'rab dia bukan dekat ta ni, bukan dekat urut ta, dia bukan dekat urut ta, dia adalah berada di tempat dhammah dia berada di atas alif maqsurah. Jadi al-fata, yang penting al-fata tu marfu' badalun. Al-fata marfu' badal, badalun marfu' alamatu raf'ihi alal alif, dhammah alal alif al-maqsurah. Okey, zu na'tun. Zu na'tun kepada al-fata. Oleh kerana al-fata tu marfu', maka zu pun marfu' juga. Sebab itulah zu dia guna waw. Sebab tu zu tak ada waw. Ya, apa sekarang? Dah azan. Okey, belum azan lagi. Zu ni cara i'rab dia zu na'tun marfu'un bil wawi wa huwa mudhafun. Asy-sya'ri mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. At-tawili na'tun. Tapi na'tun kepada sya'ri, bukan na'tun kepada al-fata. Hadzal fata dzu sya'ri at-tawili. At-tawili ni na'tun kepada asy-sya'ri. Jadi sya'ri at-tawili. Na'tun majrurun bil kasrati. Dan tuan-tuan yang mulia, boleh kita terjemah dia dengan at-tawilu, boleh. Contoh yang anda buat, at-tawilu ni kita letak alif lam, dia boleh. Tetapi jadi maksud berlainan. Dia akan jadi macam ni.
Hadzal fata dzus sya'ri at-tawilu talibun min Afghanistan. Ini ada dalam Al-Quran. Anak kena explain sebab ada benda ni ada dalam Al-Quran. Kita akan jumpa buku 3. Buku 2 pun ada, tapi buku 3 lebih jelas. Ini cara i'rab dia. Pemuda itu yang ada rambut, yang tinggi, jadi at-tawilu ni kembali kepada al-fata. Dia boleh na'tun kepada al-fata jika baris dia marfu'. Bila baris dia marfu', al-fata pun marfu', maka terjemahan dia, ana ulang sekali lagi, terjemahan dia, pemuda ini yang berambut, yang tinggi. Jadi ada pemuda tak ada rambut sebab dia pergi camp askar mungkin. Jadi semua orang dah kena potong rambutnya, botak. Ada seorang je yang berambut. Jadi kita berkata pemuda yang berambut ini yang tinggi. Jadi at-tawilu tu kembali kepada al-fata. Hadzal fata dzus sya'ri at-tawilu talibun, adalah pelajar min Afghanistan. Okey, tapi yang ni bukan kehendak sebenar dia. Kehendak sebenarnya adalah at-tawili lah. Walaupun at-tawilu betul, cuma nak kena takwil. Ni tanpa takwil senang. Rambut yang panjang adalah talibun. Talibun ni khabar. Khabar marfu' bidhammati min Afghanistan adalah syibhu jumlah muta'alliqah bi talibin. Tak apa, ni tak belajar lagi. Jumlah muta'alliqah kita belum belajar lagi. Okey, ana pun risau ni. Ana pun dah risau sebab muta'alliq khabar na'tun ni masih belum mahir. Tiba-tiba nak belajar jumlah muta'alliqah ni agak takutlah ana pun nak ajar. Okey, soalan? Ada soalan? Soalan. Ya. Tawilu. Kita boleh juga buat kan? Hadzal fata at-tawilu zu sya'rin. Boleh. Tak ada masalah, betul. Kita boleh pindah-pindah lah. Sebab dalam bahasa Arab penggunaan kata sifat tidak perlu ikut sekuen. Dalam bahasa Inggeris kena ikut sekuen tau. Dia tempat dulu, lepas tu size kena duduk depan kan. Kalau kita belajar, kita nak letak adjektif pada satu objek, satu benda, banyak kata sifat dia, kita kena utamakan size dulu, lepas tu asal dia dulu. Tapi dalam bahasa Arab tidak ada sekuen, tidak ada turutan dalam bab na'tun. Boleh letak je, pindah-pindah, tak ada masalah. Okey. Jadi betul juga, hadzal fata at-tawilu dzus sya'ri talibun min Afghanistan. Terjemahan dia, pelajar ini yang tinggi, yang berambut adalah pelajar dari Afghanistan. Okey, soalan lain? Kalau kita terjemah pelajar yang berambut panjang. Pelajar, pemuda. Pemuda yang tinggi. Pemuda yang tinggi ini berambut panjang. Boleh? Yang berambut panjang. Boleh juga. Tanpa dua yang. Yang ni sebenarnya tester je. Yang ni adalah kita nak test je. Dia na'tun ke tak. Dalam bahasa percakapan biasa, kita tak selalu letak yang. Kita kata pelajar tinggi itu sakit. Kita tak kata pelajar yang tinggi itu. Tapi yang tu kita letak tester, nak betul nak tahu dia adalah na'tun ke tak je. Okey. Okey, soalan lain? Menarik pula tajuk ni ya. Dah ulang banyak kali dah sebelum ni. Okey. Soalan? Kita ada. Kita pun dah nak azan. Sekejap, kita tengok azan pun apa. Okey, 3 minit lagi. Okey, nombor 7. Kharaja minal hafilati syaikhun zu malin kathirin. Okey, kita tanyalah soalan. Apa? Wasim. Wasim tak adalah Atik kan? Atik. Kita tanya Haslamizan. Haslamizan ni suka bertanya, jadi kita bertanya dia balik. Okey, jawapan yang diberi betul ke salah? Okey, jawapan dia okey, selesa betul Ustaz. Betul. Terjemahan? Ila lughatina. Okey. Kharaja minal hafilati syaikhun zu malin kasirin. Apa ni? Telah turun daripada bas itu lelaki tua yang memiliki harta yang sikit. Sedikit. Banyak. Sorry. Banyak terbalik. Okay. Banyak. Betul, terjemahan betul. Maka ini tak ada perlu alif lam lah. Okey. Sebab syaikhun adalah na'tun man'ud yang tidak ada alif lam.
maka malin pun tidak perlu beralif lam. Okey, cara kharaja minal hafilati syaikhun. Syaikhun adalah fa'ilun. Syaikhun. Kenapa ayat ini tidak perlu mubtada khabar? Sebab mana-mana ayat yang tidak ada isim kat depan, dia bukan jumlah mubtada khabar. Ini kita panggil jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tidak perlu mubtada dan khabar. Jadi ini bermula dengan fi'il, maka tidak ada mubtada lah, tidak ada khabar. Dia ada fa'il. Kharaja minal hafilati, telah keluar daripada bas itu seorang syekh. Syaikhun itu adalah fa'ilun. Fa'ilun marfu'un bidhammati zu na'tun. Zu na'tun marfu'un bil wawi wa huwa mudhafun malin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati kathirin. Na'tun untuk malin. Na'tun majrurun bil kasrati. Tahniah, jawapan betul daripada Hasla Mizan. Okey, seterusnya nombor 8. Kita tengok siapa yang hadir lagi. Muhammadun Sabri. Okey, kita tengok. Terjemah terjemah Syekh. Naam. Waalaikumsalam. Okey, terjemahan. Jadi bila ada yang, maknanya di sini adalah perlu alif lam ke tidak perlu? Perlu. Tahniah, jawapannya betul. Jadi tulisan yang ditulis ni adalah salah, maka yang betulnya beralif lam. Okey, kita perlu letak alif lam kat sini. Alif lam at-tawili. Al-qamisu dzul kummi tawili li Faisalin. Baju yang berlengang panjang milik Faisal. Li Faisalin. Alhamdulillah, jawapan betul. Okey, nombor 9. Kalau macam ni semua kan tak risau sikit nak belajar laju-laju masuk tajuk lain. Yang budak sekolah menengah tadi 3 orang tu risau sikit nak laju-laju sikit ni. Okey, harap-harap orang lain pun jawab betul juga ya. Okey, seterusnya. Liman daftaru. Okey, kita minta terjemahan daripada Naim. Naim terjemah nombor 9. Sebenarnya anda tak perlu buat macam ni, sebenarnya anda bagi jawapan je, tapi rupa-rupanya ramai salah, jadi anda terpaksa buat soalan, tanya seorang-seorang. Naim. Buku nota milik siapakah? Ataupun milik siapakah, gitulah. Milik siapakah? Milik siapakah buku nota yang mempunyai kulit cantik. Okey, di sini perlu alif lam ke tidak perlu? Perlu. Sebab dia na'tun kepada man'ud yang ada alif lam. Tahniah, jawapan betul. Okey, dan terjemahan pun betul. Okey, harap-harap semua orang pun jawab macam ni ya, yakin, cepat, tak tertukar perkataan, terjemahan. Okey, kita berhenti dulu sebab dah azan. Kita sambung selepas solat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung nombor 9, nombor 10. Liman daftaru zu ghilafin jamilin. Okey, nombor 9 mesti beralif lam. Liman daftaru dzul ghilafil jamili. Milik siapakah buku tulis yang berkulit cantik? Macam tadi juga anda bagi tahu, ni pun al-jamilu ni pun juga boleh menjadi na'tun kepada ad-daftaru. Okey, kita buat macam ni ya, contoh. Start dah. Soalan, ya? Ada soalan? Oh, tersalah ya. Okey, tak apa. Dzul ghilafi al-jamili ni boleh, al-jamilu pun boleh. Okey, terjemah dia macam ni. Liman daftaru dzul ghilafi al-jamilu, dia akan jadi terjemahannya milik siapakah buku tulis yang berkulit yang cantik itu. Yang cantik itu adalah kembali kepada al-jamilu. Kalau ad-daftaru, kalau dia sama-sama dhammah dengan dhammah. Tapi tak kenalah dalam ayat ni, bukan tak kena, bukan kehendak asal dia. Sebab kehendak asal dia adalah kulit yang cantik.
Bukannya buku itu secara keseluruhan cantik. Okay. Tapi yang betulnya adalah al-jamili. Sebab dia naktun kepada al-ghilafi. Liman daftaru zul ghilafil jamili. Okay, nombor 10. Azakal baitu dhus sullami al-qadimi laka ya anasu. Okay, adakah rumah yang bertangga lama itu milik kamu, wahai Anas? Sulamun maksudnya tangga. Zus sulamil qadimi, bertangga lama. Adakah rumah yang bertangga lama itu milik kamu, wahai Anas? Okay. Anas tak sempat nak tanya semua orang sebab takut jadi lambat, nanti tak habislah pula kita punya tamarin muka surat 58 ni. Jadi tapi Ana berharap sangat, tadi Ana dah tegur Dafina dengan dia, berharap sangat sebelum kita masuk kelas, kita cek makna dulu semua. Bila disuruh untuk terjemah, kita dah tahu. Ataupun kalau tak suruh pun, kita akan nampak, kita akan jelas apa yang di-explain dalam kelas. Cek makna masing-masing sebab semua dah ada dalam internet sebenarnya. Buku ni buku glamour. Boleh tahu makna, boleh tahu jawapan dah siap-siap sebenarnya. Kalau belajar sebelum masuk kelas. Okay. Limadzal baqalu zu malin qalilin. Okay, ini walaupun soalan, tapi ini ada mubtada khabar. Dia tak sama dengan ayat tadi tu, Aina tadi tu, yang nombor 2. Ini ditanya, kenapakah peniaga itu mempunyai duit yang sikit ataupun miskin? Ayat terjemah yang mudah dia miskin lah. Kenapakah peniaga itu miskin? Miskin itu bukannya naktun kepada al-baqalu dalam ayat ini. Dalam terjemahannya, kenapakah peniaga itu miskin? Bukannya kenapakah peniaga itu yang miskin? Bukan. Kita letak yang kat situ. Zumalin qalilin ni terjemahan mudah dia miskin lah. Mempunyai harta sikit, miskin. Kalau kita kata kenapakah peniaga itu yang miskin, betul tak ada yang? Maka salah. Di sini tak boleh ada alif lam lah. Kalau tidak ada alif lam jadi ada yang. Kita tak nak letak dia jadi ada alif lam sebab dia bukan naktun dalam ayat ini. Tadi kata dalam ayat soal tidak ada mubtada khabar. Ini untuk limaza ni lain sikit cerita dia. Aina tu yes. Jadi ayat ini betul tanpa alif lam. Limazal baqalu zu malin qalilin. Kenapakah peniaga itu mempunyai harta yang sikit? Nombor 12, man zalika tiflu zu nazaratin saghiratin. Man. Okey, man zalika tiflu zun nazarati saghirati. Nazarah ni ada gambar dah siap ni. Ini nazaratun. Daripada perkataan nazara. Nazara maksudnya melihat. Nazarah alat untuk lihat. Nazarah macam ghassalah. Ghassalah basuh. Ghassalah mesin basuh. Ghassalah. Ghassalatun maksudnya mesin basuh. Banyak isim alat, bukan isim alat. Banyak alatan dibina atas wazan fa'alah. Fa'alah. Banyak. Bukan satu ni je lah, bukan dua. Banyak lagi dah. Macam sajadah. Sajadah tu tempat sujud. Kita sebut sajadah. Sebenarnya sajadah. Okey, man zalika tiflu zun nazarati saghirati. Di sini ada alif lam. Jawapannya adalah ada alif lam. Siapakah budak yang berkacamata kecil itu? Okey, seterusnya. Nombor 13. Hunaka tabibun zu ilmin kathirin. Di sana ada seorang doktor yang berilmu banyak. Jadi ini yang, oleh kerana dia yang dan dia adalah naktun, dia naktun kepada nakirah. Naktun kepada nakirah. Ini nakirah tidak ada alif lam, maka yes. Naktun dia tidak beralif lam. Jadi ini betul. Ayat ini betul.
hunaka tabibun zu ilmin kathirin. Di sana ataupun wujud di sana seorang doktor yang berilmu banyak. Okey. Seterusnya nombor 14. Zakar rajulu zu nazaratin mudiruna. Okey, di sini kita nampak dah ini adalah khabar dia. Mudiruna ni adalah khabar, maka zu nazaratin tak boleh jadi khabar. Oleh kerana tak boleh jadi khabar, dia jadi apa? Dia jadi na'tun lah. Na'tun kepada ar-rajulu. Na'tun kepada ar-rajulu, oleh kerana ar-rajulu ada alif lam, maka an-nazarati pun ada alif lam. Zakar rajulu zun nazarati mudiruna. Lelaki yang berkacamata itu adalah mudir kita, mudir kami. Contoh kalau kita tak ada perkataan mudiruna ni, kita buang terus. Jadi untuk nazarah ni dia boleh jadi khabar. Bila jadi khabar dia tidak perlu ada alif lam. Jadi ayat ni betul. Zakar rajulu zu nazaratin. Okey, ayat ni kalau kita kata zu nazaratin tidak ada alif lam, ayat ni betul sebab dia jadi khabar. Terjemahan dia kalau kita buang mudiruna terjemahan dia lelaki itu berkacamata. Lelaki itu adalah berkacamata. Kita nampak dia macam sepek mata dia kan silau cahaya. Sebenarnya dia berkacamata tapi kacamata dia jatuh. Kita berkata zakar rajulu zu nazaratin. Sebenarnya lelaki itu berkacamata. Di sini ayat ini menjadi betul tanpa alif lam. Sebab dia jadi khabar. Kalau jadi khabar, ingat khabar ghaliban nakirah. Ini selalu anda sebut. Khabarun ghaliban nakiratun. Khabar biasanya nakirah. Khabar biasanya nakirah. Tak wajib, tapi biasanya 90% khabar nakirah. Jadi ini nakirah ni. Tidak ada alif lam kalau tidak ada mudiruna. Oleh kerana mudiruna itu adalah khabar, maka zun nazarati kita padam balik semua. Ayat ini, ayat asal dia macam ni. Jadi ayat dalam ni zun nazarati berperanan sebagai na'tun. Maka adalah alif lam sebab dia man'u dia ada alif lam. Jawapan di sini yang betul, zakar rajulu zun nazarati mudiruna. Okay, nombor 15. Fi qaryati masjidun zu manaratin aliyatin. Okay, ini betul. Ayat ini terjemahannya, di kampung saya ada satu masjid yang bermenara tinggi. Yang bermenara tinggi, zu manaratin aliyatin. Jadi cara i'rab dia fi qaryati khabar muqaddam, khabar yang didepankan, masjidun mubtada. Kenapa masjidun mubtada? Sebab ni khabar. Ingat harfu jar, zaraf. Kalau duduk depan dia jadi mubtada, jadi khabar. Jadi yang mubtada'nya adalah ini. Dan kenapa mubtada ini dikebelakangkan? Sebab dia tidak beralif lam. Mana-mana mubtada yang tidak beralif lam mesti duduk belakang. Kalau duduk depan salah. Salah kita kata masjidun fi qaryatina. Salah. Buat ayat macam tu dalam wajibat di buku 2 ni dah tak patut dah. Buku 1 bolehlah tersalah masjidun fi qaryatina. Itu kesalahan yang tidak patut berlaku pada buku 2. Buku 2 dah tahu dah mubtada yang tidak ada alif lam mesti dikebelakangkan. Mubtada yang nakirah mesti duduk belakang. Jadi di sini mubtada ni fi qaryati masjidun mubtada'un marfu'un bidhammati, zu na'tun marfu' bil wawi wa huwa mudhaf, manaratin mudhafun ilaihi, majrurun bil kasrati, aliyatin na'tun majrurun bil kasrati. Okey. Qaryatun ada jamak dia. Ni banyak kali nak sebut sebab ada dalam Quran. Jamak dia Quran. Jamak dia Quran. Min ahlil qura dalam Quran kan. Walau amana ahlul qura. Qura tu jamak kepada qaryah. Okey. Nombor 16, zakar rajulu
Zu lihyatin tawilatin. Okey, ini kita ada dah khabar lain untuk dia. Ini muazzinun ni. Muazzinun ni khabar, maka automatik zu lihyatin ni perlu menjadi na'tun. Sebab dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua khabar. Tidak boleh ada dua khabar, tidak boleh ada dua mubtada. Mesti ada satu mubtada, ada satu khabar sahaja. Sebab inilah, sebab itulah juga zakar rajulu ni zakar mubtada. Ar-rajulu tak boleh jadi mubtada lah. Cara i'rab zakar ni mubtada, ini apa? Badal. Ramai orang tak faham-faham tentang mubtada dan khabar mesti ada satu sahaja dalam ayat. Mubtada satu, khabar satu. Tidak boleh ada dua khabar, tidak boleh ada dua mubtada. Jadi i'rab dia mesti jadi benda lain. Jadi zakar ni mubtada. Okey, cara i'rab zakar mubtada fi mahalli raf'in mabniyun 'ala al-fathi kani ar-rajulu badalun marfu'un bid-dhammati. Okey, kat sini zul lihyati jawapan dia ada alif lam, zul lihyati tawilati. Jadi zu adalah na'tun. Na'tun marfu' bil wawi wa huwa mudhaf. Al-lihyati mudhafun ilayhi majrurun bil kasrati. At-tawilati na'tun majrurun bil kasrati. Muazzinun khabar. Muazzinu masjidina. Okey, bukan muazzinun muazzinu masjidina. Dia adalah khabar wa huwa mudhaf. Masjidi mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf, na mudhafun ilaihi. Jadi terjemahannya, lelaki itu yang berjanggut panjang adalah muazzin masjid kami. Muazzin tukang azan masjid kami. Okey, ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada, kita pergi Ustaz, ya. ada soalan Ustaz. Okey, boleh tanya. Apa ni? Okey, jadi secara kesimpulannya ni, Zul ni dia boleh punya orang yang tulis. Okey, soalan-soalan. Okey, sorry. Okey, apa ni? Kesimpulannya Zul tu dia boleh jadi apa ni? Khabar dan boleh jadi na'tun. Tengok pada situasi. Boleh khabar, boleh jadi na'tun, boleh jadi badal. Badal pun ada dalam Quran. Okay. Kalau sebut nama Allah, bila ada sebut nama Allah tu, Allahu Dzur Rahmah tu biasanya jadi badal lah. Allah yang juga adalah Dzur Rahmah. Sebab Dzur Rahmah ni boleh jadi Zul Jalal ke, Zul Jalali wal Ikram ke, dia akan jadi nama Allah juga. Zul Jalal kan nama Allah, Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Dia jadi badal, dia boleh jadi mubtada. Zu pun boleh jadi mubtada tau. Zu boleh jadi mubtada, boleh menjadi khabar. Contoh kan nama orang Zulkifli ataupun Zulqarnain. Zulkifli fil masjidi. Zulkifli itu jadi mubtada. Di i'rab dia boleh menjadi pelbagai, tapi dalam muka surat ini kita belajar dia menjadi na'tun ataupun menjadi mubtada atau menjadi khabar. Dia boleh berada di banyak tempat lah. Okey, soalan seterusnya. Tak ada? Kita tengok contoh dalam Quran. Okey, contoh dalam Quran bila anda check zu, dia banyak guna untuk zu. Zi ada, tapi kita tak belajar zi lagi. Kita ambil zu. Bila anda tengok zu, dia banyak jadi Zul Jalali wal Ikram, Zur Rahmah. Jadi banyak berkait dengan nama Allah. Jadi itu tak apa. Nama Allah tu special case lain. Anda ambil zatu. Sebab zatu pun adik-beradik dengan zu je. Sama je. Cuma zatu ni untuk perempuan. Okay, zatu. Zatu pun sama penggunaan dengan zu ni. Zatu jadi zati, zata. Ikut keadaan dia dan dia punya mudhafu ilaih ni sama ada alif lam ke tidak ada alif lam, tengok kedudukan dia. Sama ada jadi khabar, jadi na'tun. Jadi ana dah print screenshot beberapa ayat Quran, kita tengok sama-sama. Kita tengok zatu sebab zatu pun sama dengan zu, cuma beza lelaki dan perempuan. Ayat Quran yang ada perkataan zu. Zatu bukan zu, zatu. Untuk tengok sama ada alif lam ke tidak ada alif lam mudhaf ilaihnya. Sorry, ana belum biasa lagi dengan MacBook ni. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini di surah Al-Mu'minun.
ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50, waja'alna bna Maryama wa ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'inin. Okey, waja'alna bna Maryama. Okey, kita dah belajar bahawasanya Maryam nama perempuan, nama orang perempuan, bukan nama perempuan tau, nama orang perempuan ataupun nama khas perempuan, maka dia mamnu' minas sarfi, tidak boleh berbaris bawah. Sebab itulah semua nama Ibnu Maryam, Ibna Maryama. Sebab i'rab dia Ibnu Ibna kat sini ya. Ibna maf'ulun bihi, sebab Allah waja'alna ni Allah, waja'alna dan kami jadikan, Ibna maf'ulun bihi mansubun bil fathati, Ibna tu wa huwa mudhaf. Maryama mudhafun ilaihi majrurun bil fathati. Kenapa dia majrur dengan fathah? Sebab dia mamnu' minas sarfi. Kenapa dia mamnu' minas sarfi? Sebab dia nama orang perempuan. Alamun muannasun. Nama orang perempuan adalah mamnu' minas sarfi, tidak boleh berbaris bawah. Dia majrur bil fathati. Jadi waja'alna bana Maryama wa ummahu, dan kami jadikan anak Maryam. Siapakah anak Maryam? Isa. Kenapa Allah tak sebut Isa terus? Ini Allah punya pilihan lah. Kita tak boleh nak kita panggil nak kata patutnya Allah tulis Isa je mudah. Tak, ini hak Allah. Jadi sebenarnya Isa lah. Waja'alna bana Maryama wa ummahu, kami menjadikan Isa dan emaknya. Emaknya siapa? Maryam lah. Tepi-tepi je sebenarnya nama, tapi ini indahnya Quran. Kenapa tak sebut wahia je terus? Sebab kalau sebut hiya, dia akan kembali kepada isim yang paling dekat dengan dia. Tapi Allah sebut wa ummahu. Waja'alna bana Maryama wa ummahu, dan kami jadikan anak Maryam dan emaknya, yakni mak Nabi Isa lah, dan Maryam tu lah. Wa ummahu, ummahu ni maf'ulun bih juga. Kita belajar dalam tajuk sekarang, maf'ulun bih. Wa ummahu ayatan. Ayatan special, dia adalah maf'ulun bih sani. Okey, ini special sikit Dia maf'ulun bih, tapi maf'ulun bih sanin. Min ba sanin. Maf'ulun bih sanin kita belajar untuk beberapa fi'il sahaja ada maf'ulun bih sani. Ada dua maf'ulun bih. Tak semua. Ini salah satunya. Ja'ala boleh ada dua maf'ulun bih. Wa ja'alna bana Maryama wa ummahu ayatan, dan kami jadikan Isa dan emaknya ayatan, satu tanda, satu bukti kekuasaan Allah. Wa awaynahuma, dan kami awa. Awa ni maksudnya kami lindungi, kami tetapkan mereka, kami bagi tempat tinggal. Wa awaynahuma, dan kami jaga mereka, bagi tempat tinggal, ila rabwatin, ke tempat tinggi. Rabwah ni perkataan riba, tahu riba, perkataan rabwah lah, riba pun sama juga, sama dengan riban. Riba. Orang sebut selalu dalam Facebook, ramai orang sebut riba. Sebenarnya bukan riba tau. Dalam bahasa Arab, riba tu riba. Ni, jadi macam ni je, riba. Ni bukan riba, bukan ada hamzah. Ramai duk tulis riba. Bercakap tentang riba, nak kutuk macam-macam, tapi sebut riba pun salah. Ramai. Sebenarnya riba je, tak ada hamzah, tidak ada ain. Jadi, kataan riba, rabuah sama asalnya, maksudnya tempat yang lebih. Di dalam ayat ni tempat yang lebih, yang ni yang tempat tinggi lah. Ila rabwatin. Masuk asalnya lebih, ataupun satu tanah yang ada lebih sikit, yang tinggi sikit. Jadi ila rabwatin, ke tempat yang tinggi, zati qararin. Okey, di sini kita tengok terjemahannya, dan kami jadikan Isa dan emaknya tanda kekuasaannya, satu tanda kekuasaan. Wa awaynahuma, dan kami menetapkan mereka berdua ke tempat yang tinggi yang, ini kita sebut terjemah yang zati qararin, yang ada qarar, yang tetap, yang ada tempat tinggal yang tetap. Qarar ni yang tempat tinggal yang habitat yang lama lah, bukan qarar ni maksudnya teguh. Zati qararin, yang mempunyai keteguhan, wa ma'inin. Keteguhan di sini maksudnya tempat tinggal lah, tempat tinggal yang teguh. Zati qararin wa ma'inin, dan mempunyai mata air. Tempat tinggi tapi ada mata air, itu kuasa Allah lah. Ila rabwatin zati qararin. Macam mana nak i'rab zati?
Zati ni sama dengan zu tadi. Zati ni adalah na'tun kepada rabwatin. Oleh kerana dia muannas, maka zati, tak boleh guna zu. Ila rabwatin zati na'tun majrurun bil kasrati wa huwa mudaf, qararin mudafun ilaihi. Waw ataf ma'inin adalah ataf kepada qararin ni. Baris pun mesti samalah. Zati qararin wa ma'inin. Ini salah satu contoh zatu ataupun zu datang dalam bentuk na'tun. Bentuk na'tun yang tidak beralif lam. Sebab man'u dia tidak ada alif lam, maka na'tun dia juga tidak beralif lam. Okey, ayat lain. Faham ke ayat ni? Kalau tak faham, terjemahan boleh tengok sendiri. Seterusnya. Ustaz, Ya, soalan. zati tu sebab jar ila tu kan? Sepatutnya zati. Sebab dia sebab rabwatin ni. Sebab dia tengok rabwatin. Dia tak tengok pada ilah tau. Yes. Memang asalnya sebab ilah lah. Tetapi sebenarnya dia adalah na'tun kepada rabwatin. Na'tun kan kena ikut. Macam tadilah zu tadi. Ni na'tun kepada rabwatin. Oleh kerana rabwatin majrur, maka dia majrur. Dan kita tanya, kenapa dia majrur pula? Rabwatin majrur sebab ilah. Yes. Tetapi kita tak boleh kata direct zati tu majrur sebab ilah. Bukan, salah. Zati majrur bukan sebab ilah. Zati majrur sebab dia na'tun kepada benda yang majrur. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kita ambil ayat lain dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah An-Naml. Surah An-Naml ayat yang ke-60. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن خلق السماوات والأرض. Adakah siapa yang mencipta langit? Ataupun ada ke? Itu ayat dia macam itulah. Adakah orang lain yang menciptakan langit? Amman khalaqas samawati. Okay, samawati ni maf'ulun bih tau. Ini sebab dia kena cipta. Dia mansub, tapi mansub bil kasrah. Ini special untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim jamak yang berakhir dengan alif ta. Jamak yang berakhir dengan alif ta, jika dia mansub dengan kasrah. Biasanya mansub bil fathah. Tapi special untuk ini sahaja, tak ada benda lain. Ini sahaja yang mansub bil kasrah. Amman khalaqas samawati wal arda. Tapi wal arda datang balik dalam bentuk mansub. Mansub dengan fathah. Sebab dia ataf kepada benda yang mansub. As-samawati ni mansub. Jadi kembali balik baris mansub dia yang asal. Amman khalaqas samawati wal arda. Dan adakah orang yang boleh mencipta langit dan bumi, wa anzala lakum, dan dia boleh menurunkan kepada kamu minas samai ma'a, menurunkan kepada kamu daripada langit ma'a, air hujanlah. Ma'a ni maf'ulun bih juga. Sama, ini pun maf'ulun bih, cuma ini maf'ulun bih kepada anzala ni. Wa anzala lakum. Ayat dia macam inilah. Wa anzala ma'an lakum. Itu ayat asal dia. Tapi dijauhkan ma'a sebab boleh. Wa anzala lakum minas sama'i ma'a. Dan dia menurunkan kepada kamu dari langit air. Fa'ambatna bihi. Dan kami. Ini Allah bagi tahu kami pula. Tadi dalam bentuk soalan. Dalam bentuk soalan. Dan kami fa'ambatna bihi. Kami menumbuhkan dengannya. Hi itu kembali kepada apa? Kembali kepada air lah. Kami menumbuhkan air dengan sebab air itu. B ni dengan sebab. Kita boleh terjemah B itu B as-sababiyah. Dengan sebab air, kami menumbuhkan dengan sebab air ataupun dengan air hadaiqa. Ini jamak
jamak kepada hadiqah. Jamak dia atas wazan fa'alilu. Fa'alilu adalah mamnu' min as-sarfi. Maka sebab itulah walaupun tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Sebab mamnu' min as-sarfi tidak boleh tanwin. Kalaulah ini kataan hadiqatan biasa, fa'ambatna bihi hadiqatan. Hadiqatan mansub tanpa alif lam mesti menggunakan tanwin. Tetapi ini tidak ada alif lam juga, yes, betul. Tapi mamnu' min as-sarfi tidak boleh bertanwin. Ingat dua sifat untuk mamnu' min as-sarfi. Satu, tidak boleh berbaris bawah, berkasrah, tidak boleh berkasrah. Dua, tidak boleh bertanwin. Ini sama dengan Maryam tadilah. Satu Maryam pun tidak boleh Maryaman ataupun Maryamin ataupun Maryamun, tak ada. Hada'iqah pun sama. Fa'ambatna bihi, dan kami menumbuhkan dengan sebab air itu taman-taman, hada'iqa zata bahjatin, taman-taman yang mempunyai kecantikan. Bahjah ni kecantikan. Bahijun, bahjah ni kecantikan. Nama orang perempuan nama bahjah. Bahjah ni beauty, kecantikan, yang mempunyai kecantikan. Terjemahan mudahnya yang cantik lah. Yang terjemahan mudah, kami menumbuhkan dengan sebab air itu taman-taman yang cantik. Zata bahjatin, yang mempunyai kecantikan. Zata ini cara i'rab dia apa? Zata na'tun mansubun bil fathati wa huwa mudafun. Bahjatin mudafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Adakah bagi kamu orang lain yang boleh dan kamu tidak mampu, maka nalakum, tidak kamu bagi kamu mampu untuk menumbuhkan syajaraha, satu menumbuhkan pokok-pokok. Allah ni buat taman siap, kita nak tumbuh satu pokok pun tak mampu. Maka nalakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah, adakah ada Tuhan bersama Allah selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka kaum yang ya'dilun. Okey, ada soalan? Ustaz, kenapa zata? Sebab dia na'tun kepada hada'iqah. Okey. Dia na'tun. Kalau hada'iqah itu dalam keadaan mangsub, zata pun mesti mangsub juga. Macam tadi untuk ayat yang ila rabwatin zati. Zati itu kenapa? Sebab rabwatin majrurun. Sama dengan zu tadilah. Zu ke, tapi kita tak belajar lagi za dengan zi. Sebab belum masuk lagi tajuk tu. Kita belajar zu je. Cuma kita belajar dia na'tun ke, dia khabar ke, dia mubtada. Okey, soalan lain? Ana dah jadi risau dah sebab ramai orang tak faham lagi rupanya. Jadi alang-alang ramai tak faham ni. Ana nak minta buat ayat. Buat ayat untuk zu. Semua orang buat 2 ayat. Semua orang buat 2 ayat. Zu pertama menjadi ada alif lam. Zu yang kedua mudhaf ilaih dia tidak ada alif lam. Ikutlah, nak jadi mubtada ke, nak jadi khabar ke, ikut suka, nak jadi na'tun ke, jadi badal ke, tidak masalah. Cuma satu ada alif lam mudhaf ilaih dia, satu tidak ada alif lam. Okey, itu syarat pertama. Syarat kedua, jangan guna ayat dalam buku. Buat ayat sendiri dalam otak. Ana tahu ayat-ayat buku ni sebab ana dah mengajar 20 tahun, daripada 2001 mengajar. Berapa tahun dah? 24 tahun dah mengajar. Jadi ana ingat ayat buku semua Ana ingat dan ana tahu orang tiru buku. Jadi buat ayat sendiri daripada otak. Sekarang diberi masa selama 8 minit. 4 minit satu ayat. Ayat lebih 4 perkataan. Sekarang. Dan macam biasa send ke WhatsApp group. Send dalam bentuk gambar. Jangan tulis. Tulis anda tak boleh nak share dalam bentuk gambar. Ambil gambar, kemudian share di WhatsApp group. Sekarang diberi masa 8 minit. Siapa dah siap, boleh send terus. Tak perlu tunggu orang lain. Send terus. Okay. Bermula sekarang. Jangan main tipu. Ada orang, dia tunggu je orang lain, dia tak hantar pun. Itu tak baik tau. Macam tu kita akan menyebabkan kita tak belajar. Kita tunggu orang je, kita jadi tak proaktif dalam kelas. Rugilah.
Ana perasan 2-3 orang dia bila suruh buat ayat dia tak hantar, dia tunggu je orang lain buat ayat. Sambil itu kita tengok ayat Quran lain yang menggunakan zatu tapi ada alif lam. Ini contoh Anda search perkataan zatu dalam Quran. Banyak zawatu ke itu tak untuk jamak, tapi untuk yang kita belajar baru mufrad sahaja, tak ada jamak lagi. Dah belajar zawatu tapi tak go detail lagi lah. Ini contoh zatu dalam surah Al-Qamar. Ini alhamdulillah guna app Quran ni sangat mudah, nak search mudah, nak tengok makna, nak tengok tafsir. Ada lebih 30 tafsir. Tafsir muktabar tau, bukan tafsir kecil-kecil. Jadi kita boleh check. Siapa yang ada masa cuba explore lah Quran punya app yang percuma tu. Okey, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam surah Az-Zariyat, muka surat 521, was-sama'i dzatil hubuk. Was-sama'i. Ini special. Waw ni wawul qasami. Wawul qasami maksudnya apa qasam dalam Melayu? Waw demi. Waw sumpah. Waw sumpah. Waw sumpah ni bukan dan, tapi demi. Demi langit yang mempunyai hubuk. Apa maksud hubuk? Anda tak check lagi. Nak check sikit apa maksud hubuk. Was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang berbagai bentuk. Ada orbit, ada jalan. Langit tu ada jalan, kita tak nampak jalannya, tapi dia ada jalan. Dia ada orbit, ada putaran, ada setiap benda dia ada perjalanan dia, ada orbit masing-masing. Jadi was-sama'i dzatil hubuki. Was-sama'i zati. Di sini zati. Kenapa zati? Sebab dia na'tun kepada as-sama'i. Was-sama'i zatil hubuk. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang pelbagai. Hubuk ni jalan-jalan yang pelbagai. Hubuki. Was-sama'i zatil hubuki. Okey, lepas tu ayat seterusnya, ayat surah Al-Qamar. Muka surat 529. Wa hamalnahu ala zati alwahim. Ini lain, tak apa, kita tak belajar lagi. Ini nombor seterusnya, nombor Ar-Rahman, surah Ar-Rahman. Ayat yang ke-11, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmami. Wan nakhlu. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Fakihatun wan nakhlu zatul akmami. Ini ada pun baru perasan kenapa fakihatun tidak ada alif lam. Yang ni ada alif lam. Tetapi tak apa, kita tengok kat sini sahaja dulu. Wan nakhlu zatul akman. Zatu ni kembali kepada an-nakhlu. Dia bukan kembali, dia na'tun kepada an-nakhlu. Ini untungnya mengajar. Tiba-tiba kita pun baru perasan juga. Kenapa fiha fakihatun? Kenapa mubtada asalnya fakihatun, tapi wan nakhlu zatul akmal. Adakah ayat ni titik? Okey, ini anda tak tahu jawapan, anda cek balik bila ada masa. Tapi yang penting zatu tu na'tun kepada an-nakhlu, dan al-akmami kenapa ada alif lam? Sebab an-nakhlu ada alif lam. Ya, siapa yang dah submit ni? Okey, ni daripada Rafi. Kharaja Ahmadu ilal masjidi. Ini salah ya. Sorry, Ana tak boleh menaik atas ni. Tak boleh. Sebab ini bukan whiteboard. Tapi Ana nak bagi tahu kat sini,
Yang betulnya kharaja Ahmadu ilal masjidi zi. Sebab ini majrur tau. Majrur untuk al-masjidi majrur bil kasrati. Untuk zu dia majrur dengan zi. Jadi zi, zaya zaya. Sebab zi ni zu dia boleh jadi 3 wajah. Zu, za, zi. Sebab tu kalau kita panggil nama Allah dalam doa, kita panggil ya zal jalali wal ikram. Zal jalal tu ejaan dia za alif atau al jalal. Kenapa dia ya zal jalal? Sebab dia mangsub. Munada al mudhaf, munada yang mudhaf dia jadi mangsub, dan mangsub untuk zu adalah mangsub dengan alif. Jadi di sini kharaja Ahmadu ilal masjidi zil manarati. Baru betul zi zaya. Kharaja Ahmadu ilal masjidi zil manaratil jadidati fi qaryatina. Okey, baru betul dengan menggunakan zi. Nombor 2 untuk zu tanpa alif lam, at-talibul jadidu zu khuluqin hasanin fil fasli. Okey, tak apa, tanpa fil fasli pun tak apa. At-talibul jadidu zu khuluqin hasanin. Dah settle dah. Sebab kalau kita kata zu khuluqin hasanin fil fasli, dia akan bermaksud budak ni mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu dalam kelas je. Seolah lagi tu. Sebab jumlah muta'alliqah dengan khabar. Khabar itu khabar mengenai berakhlak. Biasanya orang berakhlak ni bukan dalam kelas je. Orang berakhlak ni kat mana-mana pun dia berakhlak. Jadi ayat ni lebih tepat. Tapi betul lagi ayat ni betul. Tapi lebih tepat at-talibul jadidu zu khuluqin hasanin. Titik. Settle. Okey, seterusnya. Ini betul, zu ini kenapa khuluqin ini tidak beralif lam? Sebab dia khabar. Khabar biasanya nakirah. Itu kaedah buku 1 dulu. Khabar biasanya nakirah. Seterusnya, hadzal qalamu zu tawilin jamilin. Ini ayat daripada Adli. Kalau kita terjemah, ini salah Okey, terjemah dia macam ni jadi. Pen ini bertinggi, cantik. Bertinggi salah tau. Sebab tawilin ni sendiri adalah naktun dah. Jadi dia tak perlu ada zu. Ayat ini yang betul, hadzal qalamu tawilun jamilun. Dia tak ada zu. Dia bukan bertinggi. Salah bertinggi. Dalam bahasa Melayu pun salah. Pen ini bertinggi cantik. Salah. Yang betulnya kalau kita nak kata mempunyai ketinggian atau mempunyai kepanjangan, zu tiwalin. Dia beza Tawilun ni adalah tinggi, dia adalah adjektif, kata sifat. Tetapi ketinggian atau kepanjangan adalah tiwalun. Tiwalun. Ini masdar nama dia. Ini adalah masdar. Oh, alhamdulillah boleh menaik. Masdar. Masdar ni kata terbitan. Kita belum belajar, cuma ada sebut sikit-sikit je. Masdar, contoh kalau penat, kepenatan. Mati, kematian. Lapar, kelaparan. Itu masdar. Jadi tawilun ada masdar dia adalah tiwalun. Ayat ini lebih tepat. Hadzal qalamu zu tiwalin. Pen ini panjang, mempunyai kepanjangan. Tapi biasanya tak sebut macam tu lah sebab jarang kita sebut macam tu. Tapi dalam Quran sebut juga zatu jahbatin tadi. Mempunyai kecantikan ataupun bahijah pun boleh juga sebut. Tapi Allah sebut zatu macam mana? Hadaiqa zata bahjatin, hadaiqa zata bahjah, yang mempunyai kecantikan. Dan sebenarnya maksudnya cantik. Jadi boleh guna tapi biasanya kita tak guna. Tapi sebab Quran guna, maka bolehlah kita guna. Hadzal qalamu zu tiwalin. Bukan zu tawilin Ini baris bawah. Zu tiwalin. Zu tiwalin. Lepas tu wajamalin dan kecantikan. Zu tiwalin wajamalin. Wajamalin. Pen ini mempunyai kepanjangan dan mempunyai kecantikan. Zu tiwalin wajamalin. Wajamalin. Okey. Nombor 2, hadzal qalamu zut tawili. Ni salah lah. Zut tawili pun sama je. Zut tiwali.
kepanjangan, yang mempunyai kepanjangan dan kecantikan. Zut tiwalil jamali kena guna wal kat sini. Zut tiwali wal jamali li Muhammadin, baru betul. Ini tiwalun kita guna, kepanjangan, mempunyai kepanjangan. Bukan yang berpanjang, tak boleh. Zu tiwalin. Tapi tak apa, kita belum belajar lagi masdar. Cuma hari ni dapat ilmu sikit lah. Ilmu masdar nama dia. Masdar ni dia ada wazan yang sangat pelbagai. Kita tak boleh tahu masdar bagi tawilun ni apa. Kenapa bukannya tawulun. Tapi kalau sujudun, ruku'un. Tapi kalau tawilun, tiwalun. Kenapa? Itu kena tahu sendiri melalui sima'i. Kita dengar daripada orang Arab cakap tu pun, sekarang tak dengar. Kita tengok kamus. Caranya tengok kamus lah untuk tahu masdar. Setiap perkataan mesti ada masdarnya. Setiap perkataan, setiap fi'il. Sebab tala ni fi'il tahu yang panjang, telah panjang ia. Asal dia tala yatulu. Tala yatulu. Kalau tengok dalam kamus, tala yatulu ni, okay, mai. Sebab sekarang nak guna kaedah lain, kita terus boleh cari. Tapi oleh kerana website ni banyak iklan, ighlaq ni maksudnya tutup. Kalau buka Al-Ma'ani lepas ni, ighlaq ni tutup, fathu buka. Okey. Anak nak tekan tak boleh pula. Okey. Oh, kena padam dulu. Sorry. Tulisan jadi kecil sikit. Masing-masing zoom in sendirilah. Okey, kita ambil tala yatulu. Okey, dalam Al-Ma'ani ni dia ada keyboard untuk online keyboard ni. Ni. Boleh guna online keyboard ni. Kita terus guna qala. Alif lam. Boleh search terus. Okey, tala ni. Tala tala ala tawala yatulu tul. Balaghaha, sampai. Talal ghaniyu ala jarihi an'ama. Tala juga boleh bawa maksud beri nikmat, beri pertolongan. Tala taulun yatulu tul taulan tawilun fahuwa tawilun tala zamanu, telah panjang zaman itu, telah berlaku lalu panjang. Jadi ini boleh tengok dia punya masdar kat sini. Okey, masdar dia tawilun tiwa zamanu. Tak bagi pula dia punya ni. Tala taulun dia bagi. Bukan tulan. Ini maksud lain, bukan maksud tinggi. Tapi tala tinggi, tulan. Bukan tiwalun. Anda baru silap. Okey, tadi anda silap cakap. Okey, sorry. Kena tarik balik tadi. Untuk tadi, tawilun ni taulun. Zut tauli. Sorry, bukan tiwalun. Saya baik check. Sebab itulah anda kata, masdar ni, kita tahu macam mana dia akan jadi masdar. Taulun ke tiwalun. Ini rupa-rupanya taulun. Sorry, padahal dah jumpa dah sebelum ni padahal. Zut tauli. Macam mana nak tarik ni? Zut tauli. At-tauli. Tengok dalam kamus dia at-tauli. Zut tauli. Zut tauli, kata at-tauli ada dalam Quran. Okay, itulah cara nak cek masdar. Tengoklah, keluar lagi iklan. Nanti kalau ada tempat boleh bayar tak ada iklan ni, bagus sikit nak guna. Zut tauli surah Ghatir pada. Ada betul, Zut tauli. Mempunyai zaman masa yang panjang. Jadi tala ni banyak maksud. Masa ataupun talal ghaniyu ala jarihi ni maksudnya bagi nikmat, bagi entertain, bagi complimentary dekat jiran dia. Tala ada banyak makna. Dan untuk maksud yang tinggi adalah tulan. Zut tuli. Ni tulan bukan taulun. Tul. Fahuwa tawilun. Jadi boleh cek kat sini lah semua benda perkataan. Ada masdarnya.
dan ada wazan khas. Ah, kita belum belajar lagi, tapi tak apa. Kita akan jumpa insya-Allah. Jadi kat sini hadzal qalamu dzut tawli, tapi anak rasa tak kena lah kalau nak guna hadzal qalamu at-tawilu. Hadzal qalamu at-tawilu jamilun. Lagi tepat lah, lagi senang. Okay, next. Al-qalamu dzus satri. Kenapa ada sabdu? Tak ada sabdu lah, satri. Dzus satri, sutur. Ini, ya, anak kena tukar jadi pen. Okay, ini mati. Dzus satri. Ya, boleh cek balik. Kita zaman moden ni. Jadi lambat sikit tapi tak apa, berbaloi untuk belajar. Sa to. Alah, ada iklan. Iklan tutup anak punya ni. Inilah masalah. Okey, ra. Satara yasturu, satran, satran. Itulah satran. Satara ni maksudnya membuat garisan. Sataral kitaba katabahu. Satara aduwahu sara'ahu. Satara juga boleh buat maksud bergaduh ataupun melawan, fighting. Satara sebagai fight. Satara syai'a bisayf qata'ahu. Kalau satara menggunakan pedang, memotongnya. Jadi ayat ini yang bersatri, yang mempunyai garisan, al-qalamu dzus satri. Betul ke? Siapa yang tulis ni? Haslamiza. Satri maksud di sini nak bermaksud bergaris ke? Bergaris panjang. Bergaris. Okay, mana di pen tu ada garisan lah. Bergaris. Jadi betulnya satri, bukannya satri. Al-qalamu dzus satri. Kenapa at-tawilin? Kenapa ni? Kenapa ada sabdu tapi ada alif lam? Salah At-tawili. At-tawili sahaja. Sebab ingat, tanwin tidak boleh bertemu dengan alif lam. Sampai kiamat tak akan berlaku. Mana-mana isim yang ada alif lam, dia tidak akan ada tanwin baginya. Gitu. Jadi al-qalamu dzus satri tawili, ini satu sahaja, dzus satri tawili li Muhammadin, pen yang bergaris panjang milik Muhammad. Betul? Okey, seterusnya. Hadza tabibun zu kitabin ghalin. Ini adalah doktor yang memiliki buku mahal. Betul. Terjemahan macam tu terjemahan dia. Ini adalah doktor yang mempunyai buku mahal. Okey. Nombor 2 betul, tak ada kesalahan. Seterusnya. Okey, Fina, kataba Muhammadun, apa ni ilayya ar-risalata. Kataba Muhammadun ar-risalata. Anda tak boleh baca. Fina, tolong bacakan apa ni? Kataba Muhammadun ar-risalata zil mawa'id lil muallim. Okey, al-mawa'id. Ke al-mara. Ni huruf waw lah ni. Okey. Ini huruf waw. Huruf waw. Okey, kataba Muhammadun risalata. Okey, oleh kerana ar-risalata ni ada ta marbutah, dia tak boleh guna zi. Tak boleh guna za, tak boleh guna zu. Dia kena guna zata. Macam ayat Quran tadi lah. Sebab untuk okey, anda tukar warna je. Warna ni tak susah nak nampak. Anda tukar warna biru. Dia kena guna zata. Jadi kataba Muhammadun ar-risalata zatal mawa'idi lil muallimi. Okey, ya Fina, terjemi ila lughatina. Muhammad tulis surat yang ada janji untuk guru. Janji, ada janji apa? Surat apa yang ada janji? Surat janji, surat aku janji.
Tapi tak apa. Yang penting betul. Terjemahan betul. Yang ada janji. Mawa'id ni mawa'idun. Dalam Quran ada mawa'idun. Mawa'idun. Mawa'idun ni janji. Mawa'idun. Wa'dun. Janji. Kataba Muhammadun ar-risalata zata. Yang betulnya zatal mawa'idi. Mawa'idi rasanya bukan mawa'idi. Tak ada iya ni. Ni ambil daripada kat mana ni? Ambil daripada Google ke? Mawa'id. Tak, Habis tu ambil kat mana? Dalam buku teks. Google Translate. Google Translate. Sekejap kita check. Jamak mau'idun mawa'id ke mawa'id? Anda rasa mau'idun. Mawa'id betul. Confirm. Tolong cari je sebab anda nak menaik guna keyboard online ni agak mencabar sikit. Lepas tu dalam iklan banyak. Dia tutup habis keyboard anda. Mau'idun. Mau'idun. Mu'adun. Mu'adu al-ismu fa'il au ada mu'id. Mu'id mau'idun isim. Jamak dia mawa'idu. Bukannya mawa'id Jamak dia ni. Kat bawah ni dia tulis jamak dia tak tahulah nampak ke tak. Cuba zoom sendiri. Ana tak pandai nak zoomkan. Tapi dia tulis mau'idun. Dia adalah masdar kepada wa'ada. Dia ada dua boleh guna. Dia masdar ni masdar mimiyun. Satu lagi wa'dun. Wa'du pun masdar juga. Dan jamak dia al-jam'u mawa'idu. Bukannya mawa'idu. Salah tadi Fina tulis mawa'idu tu salah. Google Translate salah. Mawa'idu. Okay. Kataba Muhammadunir risalata zatal mawa'idi lil muallimi. Okay, next seterusnya tulisan daripada Aisyah. Okay, anak kena padam dulu. Hadzal muallimu zu rijlin kathir. Peliknya. Pelik ni. Ni orang alien ni. Cikgu ini mempunyai kaki yang banyak. Berapa kaki dia, Aisyah? Betul ke maksud sebenarnya kaki kat sini? Aisyah? Kena maksud apa? Cuba terjemah yang dikehendaki sebenar. Aisyah? Ya betul, kaki. Oh, kaki. Sengaja ke buat ayat ni? Dia Tak sengaja. tak sengaja. Okey. Cikgu itu mempunyai kaki yang banyak. Okey, ini alien daripada planet luar solar system. Tapi ayat betul. Secara nahunya betul. Hadzal muallimu zu adalah khabar. Khabar kepada hadza. Okey, ana i'rab satu-satu. Hadza mubtada'un fi mahalli raf'in mabniyun 'ala as-sukuni. Al-muallimu badalun marfu'un bid-dhammati. Zu khabarun marfu' bil wawi wa huwa mudhaf. Rijlin mudhafun ilaihi. Rijlin mudhafun ilaihi. Kathirin na'tun li rajulin. Na'tun li rijlin. Na'tun majrurun bil kasrati. Okey. Ayat yang kedua, zalikal muallimul jadidu dzul jayyidi. Ini salah. Okey, ayat ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, cikgu itu yang baru yang jayyid ini adalah kata sifat tau. Dia macam tadilah yang Adli buat dzul tawili, dzul jamili, salah. Jayyid ni sendiri adalah na'tun. Dia punya masdar adalah judun. Jud. Cik anak kena tahu. Judah, zul judah, jaudah. Cik anak tahu judah ke jaudah Al-jud, al-jaudah. Anak-anak pun dah jadi confused. Jaudah ke judah? Cik anak cek. Tengoklah iklan lagi.
Okey. Jayyidun asal dia jada. Ini kita belajar bab tasrif. Jada. Jada yajidu jayyid tajwid apa semua tu juga dalam jada lah. Jada bihi jada ala yajudu judan. Jud. Zul judi. Jadal amalu sara jayyidan. Aduh. Jadal amalu sara jayyidan. Jayyidan ni adalah kata sifat. Jadi tak boleh zul jayyidi, tak boleh. Dia kena zul judin. Judin bukan judah. Okay, anda kena buang huruf ta marbutah tu. Ini cara nak check masdar. Jadi zul judi. Zul judi. Tapi dari segi nahunya salah. Sebab terjemah dia akan jadi cikgu itu yang baru, yang bagus, yang mempunyai kebagusan. Itu salah. Sebab dia kena jadi khabar. Khabar ini tak boleh, bukan tak boleh. Khabar ini biasanya nakirah. Bila nakirah, dia zalikal muallimul jadidu zujudin. Dia nakirah. Zujudin. Bukan. Anak sebut jaudan tadi. Judan. Dua-dua ada. Satu lagi jawad. Jawadun dengan judan. Jadi kat sini zalikal muallimul jadidu zu judin. Khabar adalah nakirah. Kalau Aisyah letak alif lam, maka dia tak jadi nakirah. Salah lah. Ini salah. Salah satu dekat alif lam, salah satu dekat ninaktun ni. Ini bukannya masdar. Okay, next. Kenapa tak boleh undur Dah buat. Oh bukan, ni belum buat. Tapi sebab tak terpadam. Kena padam dulu. Okey, Ustazu Muhammadin zu sayyaratin jadidatin. Okey. Dia. Ya Diya'u. Tarjimi ila lughatina. Ustaz Muhammad memiliki kereta baru. Okey, ini salah terjemah yang salah. Ini bukan Ustaz Muhammad, salah. Ini Ustaz kepada Muhammad. Ustaz tu mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaih. Kenapa special sangat tulis huruf ha macam ni? Jarang jumpa ha macam ni. Huruf ha bukan tulis macam ni lah. Dia kan dah bagi tahu, tengok dalam YouTube cara tulis khat. Ini bukan cara tulis huruf ha ni. Ha bukan macam tu, terputus macam tu. Okey, Ustazu Muhammadin maksudnya ustaz kepada Muhammad. Ustaz kepada Muhammad mempunyai kereta yang baru. Tapi kalau kita nak kata Ustaz Muhammad, kita kena jadikan dia badal. Al-Ustazu Muhammadun. Ini betul tau. Dia punya baris betul. Ustazu Muhammadin. Tapi terjemahannya salah. Ini maksudnya Ustaz kepada Muhammad. Ustaz mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih. Ustaz kepada Muhammad mempunyai kereta yang baru. Tapi dia nak masukkan Ustaz yang bernama Muhammad. Kalau nak masukkan macam tu, dia kena Al-Ustazu. Al-Ustazu Muhammadun. Ini salah. Al-Ustazu Muhammadun zu sayyaratin jadidatin. Ustaz yang bernama Muhammad. Ataupun kita tak sebut yang pun tak apa juga. Kita kata Ustaz Muhammad. Sebab dalam bahasa Melayu, bila kita sebut Ustaz Muhammad, adalah Ustaz yang bernama Muhammad. Jadi kita terjemah bahasa Melayu terus. Ustaz Muhammad mempunyai kereta yang baru. Ini baru betul. Ustaz Muhammad mempunyai kereta yang baru. Nombor kedua, Al-Muallimu Abbasun. Ini betul pula. Ini badal. Ini sama dengan atas. Al-Muallimu Abbasun. Ini badal. Ini mubtada, ini badal. Badal ni siapa? Muallimu siapa? Muallim adalah Abbas. Abbas ni siapa? Abbas adalah muallim. Betul. Ini badal. Al-Muallimu Abbasun Zul Baitil Kabiri. Ini ayat salah. Ayat tak lengkap. Ini ayat tak lengkap. Kalau kita terjemah, cikgu yang bernama Abbas yang mempunyai rumah besar,
Jadi apa? Ini ayat tak lengkap ni, tak ada khabar. Mana khabar? Ainal khabaru? Mana khabar? Tak ada khabar kat sini. Salah. Ayat ini kalau nak betul, kena datangkan khabar. Al-muallimu Abbasun zul baitil kabiri ghaniyun. Kena datangkan khabar yang lain. Banyak kali dah kes macam ni berlaku. Harap tidak berulang lagi. Ayat yang tidak ada khabar adalah ayat yang tidak lengkap. Ingat sampai bila-bila. Okey, seterusnya. Ahadzal muhadiru zu zawjatin jamilatin. Okey, ini betul. Adakah muhadir ini, adakah pensyarah ini mempunyai isteri yang cantik? Itu soalan dia macam tu. Adakah lecturer ini mempunyai isteri yang cantik? Okey, nombor 2. Ara'aita. Okey, anda kena padam dulu. Sorry, kalau tak padam dia keliru. Okey. Ara'aita at-tifla. Okey, salah ya. At-tifla ni dia berbaris mansub. Bila dia mansub, dia kena jadi za. Dia jadi za. Ara'aita at-tifla za ikhwatin tawilatin. Salah. Sebab ikhwah ni jamak. Jamak kepada akhun. Jadi kalau dia naktun kepada ikhwah, dia kena tiwalin. Bukan tawilatin, tiwalin. Dia naktun kepada ikhwah. Ikhwah ni jamak. Ara'aita tifla za ikhwatin tiwalin. Baru betul. Ana silap tadi, ana kata tiwal tadi masdar kan. Tiwal sebenarnya jamak kepada tawilun. Tiwal adalah jamak kepada tawilun. Jadi ayat ni dibetulkan. Ara'aita tifla za ikhwatin tiwalin. Hunaka. Adakah awak melihat seorang budak yang mempunyai abang-abang, adik-beradik yang tinggi di sana? Okey, ayat ketiga. Sebenarnya 2 je perlu ayat, tapi dia buat 3, tak apa. Man zaka syakhsu. Okey, untuk orang yang baru jumpa perkataan syakhsun, syakhsun ni maksudnya individu, seseorang. Okey, ini perkataan yang akan selalu jumpa dalam buku lepas ni. Syakhsun maksudnya individu. Individu. Man zaka syakhsu zul hiza'il kabiri fil hadiqati. Okey, siapakah lelaki, bukan lelaki, individu itu ataupun seseorang. Siapakah seseorang itu ataupun orang lah. Siapakah orang itu yang berkasut besar di hadiqah. Hiza' ni muannas tau. Nak cek, kita tengok Al-Ma'ani. Al-Ma'ani tempat cek untuk semua benda. Hiza'un. Hiza'un. Okey, hiza'un al-jam'u. Hiza' al-hiza' ma yata'u bihi al-wahira. Mana dia kata muannas ke muzakkar ni? Hiza' ni muannas. Sebelum ni anda jumpa an-na'lu. Ma yata'u alaihi al-ba'iru. Cuba tanya ChatGPT, hiza' muannas ke muzakkar, tak ada bagi tahu pula ke Al-Ma'ani ni. Tak ada. Biasa ada bagi tahu muannas muzakkar. Jamak dia ahziyatun, dia bagi ni al-jam'u ahziyatun. Dalam Quran Allah guna perkataan na'lun. Fakhla' na'laik. Allah suruh Nabi Musa fakhla' na'laik. Kamu bukalah ataupun buka kasut, buka na'lun. Jadi dalam ni pun dibagi al-hiza'u sama dengan an-na'lu.
siapa check hizak ni muannas ke muzakkar? Saya Uh, ingat yang muzakkar. Allah Alam. dah check dah. Kat mana bagi tahu muzakkar? ChatGPT. ChatGPT. Okey, tak apa. Ana check balik lepas ni. Tapi Ana pernah jumpa sebelum ni, dia bagi tahu muannas. Tapi tak apa. Ana pun dalam keadaan syakun dah sekarang. Okey. Kalaulah dia muannas, maka man zaka syakhsu zul hizail kabirati. Tapi sebab dia check, dia kata muzakkar, maka kita stay dekat muzakkar dulu. Man zaka syakhsu zul hizail kabiri fil hadiqati. Siapakah lelaki ataupun siapakah individu yang berkasut besar di taman. Okey. Seterusnya anak kena padam dulu. Pukul 10 lebih dah, sorry. Allah. Okey, kita sambung kita punya chat apa panggil chat tasheh ni kita sambung pada minggu depan pada hari Selasa. Sorry kalau terlebih tu bagi tahu tau. Jangan biarkan Ana dalam keadaan lara dengan kelas dengan masa. Sorry. Jadi insya-Allah kita jumpa minggu depan, sambung kita punya tasheh ini. Dan Ana harap untuk seterusnya ceklah makna-makna dalam buku sebelum belajar. Tadi Ana terkejut ada orang tak boleh nak terjemah ayat yang mudah. Jadi itu tak patutlah, benda yang tak patut berlaku. Sebab Ana dah banyak kali bagi pesan, baca dulu sebelum masuk kelas. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.